Doa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW kepada Sayyidatina Aisyah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita baca setiap malam selang-seli 4 rakaat dalam tarawih, imam baca. Tapi sejauh mana kita mengamati dan menjiwai doa tersebut, mungkin itu yang boleh jadi tajuk kuliah zuhur kita pada tengah hari ini, insya-Allah pada petang ini. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita berada di ambang 10 akhir Ramadan. Mudah-mudahan iman kita masih tebal, semangat kita masih tinggi, azam kita masih kuat untuk sama-sama kita memberikan yang terbaik untuk Ramadan pada tahun ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita terpilih di kalangan golongan yang Allah Subhanahu wa taala catatkan nama kita di kalangan mereka yang Allah keluarkan daripada senarai ahli neraka. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam senarai mereka-mereka yang dikurniakan syurga, insya-Allah. Itulah doa-doa yang sering diajarkan oleh baginda Nabi SAW di 10 akhir Ramadan ini. Kalau kita tengok doa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW kepada Sayyidatina Aisyah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita baca setiap malam selang-seli 4 rakaat dalam tarawih, imam baca. Tapi sejauh mana kita mengamati dan menjiwai doa tersebut, mungkin itu yang boleh jadi tajuk kuliah zuhur kita pada tengah hari ini, insya-Allah pada petang ini. Tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dunia ini sifat dia sementara. Dunia ini sifat dia sementara. Seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, Zuyyina linnas hubbus syahwat minan nisa' wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khail wal musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, manusia ini dihiasi dengan hubbus syahwat. Dia sukakan syahwat. Kalau yang lelaki disukakan wanita, wanita disukakan lelaki. Sebab itu kita berpasang-pasangan, berkahwin, bercinta, berkasih sayang, membina keluarga yang bahagia. Kemudian kalau kita dah berkahwin, kita akan bercita-cita nak dapat anak pula. Wal banin. Yang tak dapat anak akan berusaha sedaya upaya, macam-macam kaedah dia guna sebab dia nak dapat anak. Kita boleh tengok dari kalangan adik-beradik kita, kawan-kawan, saudara mara yang berhabisan beribu-ribu ringgit sebab nak dapatkan anak. Ada yang Allah kurniakan rezeki dapat, ada yang tak dapat. Tapi manusia akan berlumba-lumba ke arah itu. Sebab itu yang Allah hiaskan untuk mereka. Wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Manusia akan suka untuk membina kediaman dia. Dan dah ada kediaman, dia akan suka landscape pula. Landscape tu pula dia nak kalau boleh rumah. Kalau hari ni kita tengok, rumah yang paling mahal adalah rumah yang berada di kawasan adanya tasik-tasik. Lakeside. Lake view. Semua nak lake-lake. Semua nak ada sungai. Sebab apa? Sebab itulah gambaran fitrah manusia, dia sukakan perkara-perkara yang tersebut. Kalau dulu orang suka rumah kayu, rumah simen, rumah batu. Tapi sekarang rumah semua nak kaca-kaca. Sebab apa? Sebab itulah qanatir muqantarah. Kemudian juga manusia dihiasi dengan minat dia, cinta dia pada zahab wal fiddah. Emas dan perak.
Orang perempuan raya mesti nak kena beli emas. Mesti nak kena beli emas. Nak kahwin kena ada hantaran emas. Kenapa emas tu hiasan bagi wanita? Yang lelaki perak. Manusia akan berlumba-lumba. Kalau dalam Al-Quran mungkin letak fiddah, zahab. Tapi ada lagi permata, belian. Itu semua adalah hiasan-hiasan yang ada, yang Allah ciptakan untuk manusia dekat dunia. Jadi manusia sukakan hiasan-hiasan ini. Wal khailil musawwamah. Oh, kena sungguh yang ni. Khail ni kuda. Musawwamah branded. Kita nak terjemahkan macam mana? Kenderaan yang berjenama. Ini fitrah manusia. Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan fitrah manusia ni suka branded. Dia kalau Proton, dia nak upgrade jadi Pro 2, Toyota, Honda, apa lagi? Saya setakat Honda je dengan Toyota. Lain tak ada lagi. Tapi saya tengok yang parking tu macam-macam ada. Manusia akan berlumba-lumba. Dari semasa ke semasa, bila Allah kurniakan rezeki pada dia, dia akan suka. Salah ke tuan-tuan? Salah ke? Berdasarkan ayat Al-Quran ini tak salah. Sebab apa? Sebab itu adalah zuyyina linnas. Allah hiaskan manusia dengan perkara tersebut. Itu adalah fitrah. Fitrah manusia, dia nak yang terbaik dalam hidup dia. Bila ada rumah, setingkat tak cukup, dia jual yang setingkat, dia beli yang 2 tingkat. 2 tingkat, dia dapat rezeki lagi, dia beli pula yang banglo. Begitulah jiwa manusia. Tapi jangan berhenti kat situ tuan-tuan. Ada kesudahan dia, ending dia ada kejap lagi. Sabar. Bila dah khailil musawwamah, manusia akan berlumba-lumba mengejar jenama dia, branded dia, trending dia. Hari ni. Reality. Budak sekolah menengah dah pakai iPhone. Branded. Suka kan pada jenama. Bila keluar yang baru, dia beli yang baru. Kan? Walaupun harga kadang-kadang tak masuk akal. Hari ni harga sebiji motor dah sama dengan kereta dah. Kan? Wal khailil musawwamah wal an'ami wal hars. Kalau kita kat bandar mungkin tak ada lah benda ni. Tapi yang berada di kampung, mereka pertanian. Memang ada orang jadi jutawan dengan pertanian. Dia ada binatang ternakan. Bukan 10, bukan 100, tapi 1000. Ada. Begitu juga dengan kebun. Wah, dulu orang kebun tanam apa? Sayur je. Sekarang musang king, blackthorn, teka, nama makin dahsyat-dahsyat. Juta-juta meraih keuntungan daripada kebun. Tapi tak habis pada itu. Zalika mata'ul hayatid dunya. Allah kata, semua yang kita kecapi, yang kita nikmati ni adalah mata'ud dunya sahaja. Mainan dunia, wayang sahaja. Dia hanyalah keseronokan yang sementara. Buktinya apa tuan-tuan? Bila datangnya ajal, bila nyawa sudah berada di kerongkong, bila manusia mati tuan-tuan, semua ni ditinggalkan. Zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Allah lah tempat kita kembali. Ayat seterusnya tuan-tuan, ia memberikan kita kejelasan. Bila Ramadan ni kita nak buat apa? Qul a'unabbi'ukum. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada manusia, khabarkan pada mereka, nak tak kalau aku khabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih baik daripada semua itu tadi, yang mana kamu nak semua tu ada dan kamu boleh kecapi selama-lamanya, tak macam dekat dunia.
Dunia ni sekejap je. Baru ni ada yang meninggal umur 12 tahun Ramadan. Realiti tuan-tuan. Dulu masa saya jadi Bilal, saya pernah uruskan jenazah. Umur 2 tahun. Pasangan muda yang dapat anak 3 orang, laki perempuan semua, tiba-tiba Allah berikan rezeki, dapat anak lelaki. Tapi bila Allah bagi rezeki anak lelaki ni tuan-tuan, anak-anak dia yang perempuan ni punyalah seronok ditatang bagaikan minyak yang penuh. Dan mak ayah dia, of course lah, paling gembira sekali. Tapi nak jadi rezeki satu malam tu anak dia jatuh katil, tergolek tak tinggi mana pun katil. Tergolek daripada katil, jatuh terhentak kepala. Koma 3 hari, hari ketiga meninggal. Mak ayah tak boleh nak masuk bilik jenazah, nak uruskan anak sendiri. Sebab apa? Sebab itulah yang selama ini dia tunggu-tunggu. Tak sabar, tak tahan. Tak mampu nak menguruskan jenazah. Sebab apa? Sebab terlalu sedih. Ini dunia. Realiti dunia yang kita hadapi. Tapi Allah kata, Qul a'unabbi'ukum bi khairim min zalikum. Katakanlah wahai Muhammad, ini tugas Nabi. Dan tugas kita semua untuk cerita pada anak-anak. Jangan duk leka sangat dengan dunia. Jangan duk leka sangat dengan dunia. Sebab seketika bila Allah kata, dah cukup, waktu tu dah tak ada masa dah untuk kita bertangguh. Lillazina taqau, kata Allah Subhanahu Wa Taala, bagi orang-orang yang bertakwa. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, jannatun tajri min tahtihal anhar. Syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tuan-tuan, Ramadan ni, tuan-tuan ambillah kesempatan untuk tadabbur Al-Quran. Jangan baca surah Baqarah dah. Boleh, baca boleh. Tapi nak tadabbur, 10 akhir ni tadabbur ayat-ayat pendek. Surah-surah akhir. Yang banyak kali Allah ulang cerita tentang syurga dan neraka, syurga dan neraka, syurga dan neraka. Ini sesuai dengan zaman kita ni. Rasulullah SAW berdakwah dulu 13 tahun di fasa Mekah. Sebab apa? Sebab lumpur jahiliah tu pekat di kalangan masyarakat jahiliah ketika itu. Jadi masyarakat nak menerima syariat rasa berat. Sebab mereka memang tak bersedia pun untuk terima syariat. Sebab itu solat, puasa, zakat tak ada dekat Mekah dulu, melainkan bukratan wa asila, siang dan malam je. Tetapi pensyariatan tu berlaku bila di Madinah. Sebab apa? Masyarakat dekat Mekah tak ready. Mereka semua ni dah lama hidup dalam kesesatan. Bila mereka masuk Islam, Allah datangkan kefahaman-kefahaman, gambaran yang jelas tentang kehidupan saja. Cerita tentang langit, bumi, pertukaran siang dan malam. Semua tu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Sebab apa? Manusia selama ni dia tak pernah berfikir. Sebab tu mereka dapat anak perempuan yang dibunuh. Mereka merasakan bahawa anak perempuan itu membawa malang dalam keluarga. Sedangkan kalaulah mereka berfikir, mereka pun lahir daripada rahim seorang ibu. Tapi disebabkan mereka malas berfikir, akhirnya mereka sesat. Ini masalah Quraisy ketika itu. Jadi 13 tahun Allah datangkan ayat-ayat ayat Quran yang ringkas, pendek dan straight to the point. Sesuai untuk mengetuk hati-hati kita yang mungkin selama ini kita jarang mentadabbur alam ini. Kita tengok anak kita, kita nampak masalah pada anak. Kita tengok isteri, nampak masalah pada isteri. Tengok suami, nampak masalah pada suami. Tetapi kita tak nampak. Di situlah keajaiban ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah tunjuk depan mata. Yang perlu kita jaga, yang perlu kita belai, yang perlu kita jaga amanah tersebut. Tapi kita tak buat. Lilladzina taqwa inda rabbihim jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Tuan-tuan,
Ini mesej yang jelas daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dunia tadi Allah kata mata'ud dunya, permainan sahaja. Sementara sahaja sifatnya dunia. Tapi yang ni khalidina fiha. Akhirat, tuan-tuan. Akhirat itu yang kekal padanya. Kalau kita duduk neraka, kekallah kita dalam neraka. Kalau kita duduk syurga, kekallah kita dalam syurga. Kita perlu buat pilihan. Kita perlu buat pilihan supaya apa yang berlaku pada kita ini sisa-sisa hidup yang masih tinggal. 10 akhir yang tinggal di dalam bulan Ramadan yang Allah janjikan Lailatul Qadar. Kita rasa nak beriktikaf. Kita rasa nak penuhi siang dan malam dengan tadabbur, dengan qiyam. Kita rasa inilah saat akhir. Kalaulah Allah tarik nyawa kita, kesudahan dia kita dapat jumpa Lailatul Qadar. Kena rasa peluang tu. Hari ni bila saya jadi imam, kadang-kadang saya tengok belakang, tuan-tuan. Saya intai juga. Kalau dulu awal-awal kita ambil masuk Ramadan, sampai ke belakang tiang kat muslimat tu, dah macam sembahyang Jumaat. Punyalah gairah kita menyambut kehadiran Ramadan. Tapi cuba tengok, nak masuk 10 akhir, saat-saat kritikal, tapi saat itulah manusia mula meninggalkan masjid. Saat itulah manusia lupa pada hakikat pertembungan ini antara dunia dan akhirat. Saat itulah manusia lupa hakikat bahawa dunia itu sementara, yang akhirat itu yang kekal selamanya. Bila Allah kata khalidina fiha, kita cabar diri kita, tuan-tuan. Cabar diri kita ni macam mana nak mempengaruhi anak-anak supaya faham. Macam mana nak mempengaruhi kawan-kawan supaya faham. Sebab itu saya nak mengajak semua. Saya dah buat sikit-sikit. AJK Masjid dah buat sikit-sikit. Para jemaah kena terlibat sama dalam memperkasakan ibadah Ihya Ramadan, menghidupkan Ramadan pada tahun ini. Untuk sama-sama kita, kalau Rasulullah SAW aiqaza ahlahu, mengejutkan semua ahli-ahli keluarga dia untuk bangun malam. Kejut, ajak. Bawa kereta besar-besar tak apa. Tapi jangan mari seorang. Mari penuh. Mari penuh. Kalau kereta ada 4 seat, 5 seat, masuk ke 5-5 orang. Bawa sekali. Mari, tuan-tuan. Khalidina fiha. Kita tak nak benda lain. Kita nak syurga Allah. Kita bebas daripada api neraka. Nak balas tadi, khalidina fiha wa azwajum mutahharah wa ridwanum minallah. 2 perkara ni, tuan-tuan, Allah kata wa azwajum mutahharah, kita dapat isteri yang cantik. Ni orang suka, lelaki sukalah ni kan. Wa azwajum, yang tidak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki. Dan matlamat paling besar ialah ridwanum minallah, redha Allah, tuan-tuan. Kita bukan nak jadi hamba kepada Ramadan, kita nak jadi hamba kepada Allah. Kita nak jadi hambanya yang Rabbani. Kita nak hidup kita ini dibimbing oleh Allah. Kita nak dari semasa ke semasa, segala pergerakan kita, perjalanan hidup kita selepas ini adalah berlandaskan bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran yang ditinggalkan. Jadi, tuan-tuan, sesuai dengan Ramadan, Syahrul Quran, Ramadan, bulan puasa, biarlah at least 2 perkara ni menjadi pegangan kita selepas ini. Kalau puasa kita tak tinggal, Isnin Khamis kita cuba sepanjang tahun kita amalkan. Jangan tunggu Ramadan je baru puasa, tuan-tuan. Itu yang jadi lemah kita. Begitu juga dengan Al-Quran.
biarlah Ramadan kita berkesimbahan dengan Al-Quran. Pagi, petang, malam. Tak miss. Tapi bila habis je Ramadan, Al-Quran kita tinggalkan kat belakang. Kita biarkan dekat almari. Kita biarkan dekat rumah-rumah kita. Biar berabuk dekat masjid. Langsung tak disentuh. Alangkah ruginya tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita yang ringkas ini. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kekurangan dan kelemahan itu datang daripada kelemahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.